Pada video kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana kita nak menambah modal melalui JomPay memakai akaun perbankan Maybank ya. Jadi mula-mula apa yang perlu kita lakukan adalah kita login dulu ke dalam akaun kita akaun Maybank ke CIMB ke ya. Jadi saya akan buat tutorial ni untuk Maybank sahaja jangan tanya pula ada pula untuk CIMB, ada untuk Bank Islam. Kalau sedemikian saya kena buat 40 tutorial untuk 40 bank berbeza ya. Sebab konsepnya sama sahaja. Jadi kalau dah sampai di page utama ini, pergi dekat bahagian account and banking account and banking dah ada tulis kat situ ya. Okey, selepas sampai dekat account and banking ni, pilih kat bahagian bill payment tu, kat bahagian belah kiri tu ada menu kan, belah kiri tu bill payment, tekan kat situ bill payment ya. Okey. And then sampai dekat sini, cuba tengok dia punya menu sebelah kanan tu ada JomPay ya. Pilih JomPay. Okey, sebelum itu kita kena dulu ada info yang kita perlukan untuk melakukan payment. Info yang diperlukan untuk bayaran tambah modal melalui JomPay ni adalah pertama sekali kita perlukan bila kod dia. Bila kod untuk NGSB iaitu 98178. Jadi kena ingatlah Dan juga kita perlukan yang ini bila kod Dan kita juga perlukan apa? Nombor 2 dia adalah nombor handphone business top up kita yang kita daftarkan dengan neraca gemilang. Dalam kes saya 0103443550. Jadi dua perkara ini kita perlukan ya. Okey. Jadi kita pergi balik dekat akaun banking kita. Kita dah klik bahagian JomPay itu tadi. Kita buat make a one off payment ya. Sebab sekarang kita tak ada favorite lagi. Kalau favorite kita boleh pilih kat bawah tu nanti. Tetapi sekarang ni kita belum ada favorite sebab kita belum buat. Kita kena buat one off dulu ya. Jadi pilih make a one off payment. Klik dekat situ. Okey, dekat sini kita letakkan jumlah dia ya. Dalam kes saya letak 100. Okey, ini untuk buat testing saja. Lepas tu pilih daripada akaun mana. Akaun saving saya. Okay, and then bila kod tu tadi, inilah yang bila kod yang saya cakapkan tadi ya. Kita ada sharekan di dalam grup kita ya. Bila kod 98178. Jadi pergi balik dekat sini, masukkan 98178 ya. And then reference number, ini adalah nombor handphone business top up kita ya, yang mendaftar dengan NJSB 0103443550. Masukkan dekat situ ya. Jadi klik tengah tu untuk hilangkan dia punya keyboard. Okey, double check kat situ amount 100 daripada akaun mana, akaun yang kita ada duit lah Lepas tu bila kod dia pastikan ianya betul 98178. Reference number, letakkan nombor business top up kita. Kalau kita letakkan nombor lain dekat sini, modalnya tidak akan masuk. Sebab apa? Dia akan baca di sini ya. Reference code ini adalah business top up yang kita daftarkan ya. Okey, sebelum tu kita pergi juga ke SRS kita untuk pastikan perbezaan dia. Dalam kes saya ini bakinya ada RM15 saja ya. Jadi kita kembali ke akaun Maybank kita, and then kita continue. Klik dulu kat bawah tu ada tick I hereby agree. Okey, dengan terms and condition, klik continue. Okey, dan kita perlukan TAC number. Kita tekan request for TAC. Pastikan kita ada berdaftar lah nombor phone dengan Maybank ya. Jadi request dekat situ ya. Sebelum tu check dulu RM100 daripada account saving. Betul dah 98178, dia ada dash kat situ neraca gemilang. Jadi confirmkan dekat situ. Takut nanti kadang-kadang kita silap dapat kepada orang lain pula, dapat kepada company lain ya. Nombor phone nya dah okey dan effective today, request tag. Okay, standby untuk menerima tag tu di dalam nombor handphone yang kita daftarkan bersama dengan Maybank TU. Itu dia, dah dapat 237848. Masukkan dekat situ ya. Jadi saya type di sini 237848. Double check semula. 237848 betul. Jadi kalau dah betul, dah confident, maka kita tekan confirm dekat bawah tu ya. Belah kanan bawah tu, tekan confirm. Okey, selepas kita tekan, kita tunggu dan ada dah nampak dekat situ confirmationnya ya. Ini dia punya receipt ya. Confirmation, receipt confirmation, simpan, screenshotkan dia ya.
Okay, untuk kita punya reference. Jadi mudah nanti next time kalau kita ada masalah, kita ada kita punya bukti pembayaran kita. Jarang berlaku lah ada masalah kalau melalui JomPay ni, sebab sistem JomPay ni memang sistem yang investmentnya, pelaburannya besar kan, yang dipergunakan oleh lebih 40 bank di seluruh Malaysia ya. Jadi sistemnya should be stable. Tetapi ada juga problem. Satu things yang kita perlu tahu adalah proses untuk JomPay ni, bila batch yang pertama tidak berjaya, setiap 15 minit dia akan proses sekali lagi ya. Jadi kalau tak masuk, tunggu saja 15 minit nanti ya. Okey. Tapi selalunya dia akan masuk terus within dalam maybe dalam 1-2 minit sahaja. Okey. Dan kita check lah kita punya SRS kita. Okey. Kalau SRS kita tu tadi sudah hang, keluar balik, login balik dan kita check baki kita ya. Okey, dah berjaya kan? Tadi ada RM15 campur 100 menjadi RM114 ya. Dalam RM100 tu dia dah tolak 55 sen. Jadi kemasukan sebenar adalah RM99.45 ya. Dicampurkan dengan RM15 yang sedia ada, dia menjadi RM114 ya, 93 sen dekat situ. Okey, itu saja cara bagaimana kita nak menambah modal melalui JomPay ya, melalui sistem perbankan Maybank to You ya. Nanti saya akan tunjukkan juga cara bagaimana kita boleh pakai app Maybank to You ya. App Maybank to You yang versi Android punya ya. Proses dan caranya sama saja. Cuma saya nak tunjukkan dekat situ agar kita boleh buat perbandingan selanjutnya akan datang. Sebenarnya lebih senang kalau kita nak pakai app Maybank to You. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.